Hai semua, saya daripada pasukan sokongan ABS. Video ini akan mengajar anda cara mencetak pendaftaran tetamu. Mula-mula pergi ke rak bilik. Selepas memasuki halaman rak bilik, pilih tetamu dalam bilik yang anda ingin mencetak borang pendaftarannya. Selepas itu, tekan butang pendaftaran tetamu di sebelah. Kemudian tekan butang pratonton laporan untuk melihat borang. Ini adalah borang pendaftaran tetamu. Jika anda ingin mencetaknya, tekan ikon pencetak di atas. Selepas itu tekan butang print dan ia akan mencetak. Terima kasih dan harap video ini membantu anda memahami cara mencetak pendaftaran tetamu.